Jom, kita kembara kembali ke masa lampau. Dalam perkongsian kali ini, kita nak bongkar satu persoalan yang sangat menarik. Macam mana kepercayaan masyarakat kerajaan alam Melayu purba boleh membentuk warisan agung yang kita masih kagumi sampai sekarang? Dari kepercayaan pada semangat alam sehinggalah terbinanya candi-candi yang gah, semuanya ada kaitan. Cuba kita fikir sekejap, sebelum datangnya agama-agama besar yang kita kenal sekarang, apa agaknya yang nenek moyang kita percaya kan? Mereka ada cara mereka sendiri untuk faham dunia sekeliling. Kepercayaan mereka ni sangat unik dan sangat rapat dengan alam semula jadi. Jom kita selami sama-sama. Okey, kita mulakan dengan fasa yang paling awal sekali dalam perjalanan rohani alam Melayu. Kepercayaan purba mereka ini dikenali sebagai animisma dan dynamisma. Dua kepercayaan inilah yang jadi asas pandangan hidup mereka, yang sangat hormat pada alam dan semangat yang ada di dalamnya. Animisme ni senang je nak faham. Bayangkan anda percaya yang setiap benda, pokok besar ke, sungai ke, malah sebiji batu pun ada roh atau semangatnya sendiri. Orang dulu-dulu juga percaya pada roh nenek moyang mereka yang dipanggil Hyang. Mereka sembah roh ini untuk minta restu dan perlindungan. Yang kedua pula, dynamisma. Ni lain sikit. Ia ada kaitan dengan kepercayaan bahawa ada satu tenaga gaib atau mana dalam objek-objek tertentu. Contohnya kan, seorang petani mungkin buat upacara pada tanamannya sebab dia percaya benda tu akan bagi hasil yang lebih subur. Semuanya tentang kuasa luar biasa yang ada dalam alam. Lepas tu, alam Melayu mula masuk satu babak baru yang sangat penting. Kedatangan agama-agama besar dari India, China dan juga tanah Arab telah mengubah terus landscape kepercayaan dan budaya kat rantau ni. Cuba tengok garis masa ni. Kita boleh nampak macam mana pengaruh agama ni datang sikit-sikit, lapis demi lapis. Hindu sampai seawal abad keempat dicampar. Lepas tu, Buddha pula jadi popular di Kedah Tua pada abad kelima. Kemudian, Sriwijaya jadi pusat Buddha yang gemilang pada abad ke-7 dan akhirnya Islam mula bertapak di Kedah Tua sekitar abad ke-12. Semua lapisan inilah yang membentuk masyarakat kita hari ini. Kalau nak tengok bukti paling hebat pengaruh Hindu, kita tengoklah seni bina mereka. Kerajaan macam Champa dan Angkor, mereka bina candi-candi gergasi. Bukan setakat tempat ibadat, tapi juga sebagai simbol kekuasaan dan keagungan raja mereka. Angkor Wat tu, contoh paling terbaiklah. Sriwijaya pula, ceritanya lain sikit. Ia bukan sekadar empayar perdagangan yang kaya raya, tapi dah macam sebuah universiti untuk agama Buddha pada zaman tu. Hebatnya, para pendeta dari jauh macam It Sing dari China sanggup berlayar ke sini semata-mata nak belajar dan dalami ilmu agama Buddha. Hebat kan? Dan yang ini memang menarik. Dekat Majapahit, mereka tak pilih satu agama je. Sebaliknya, mereka gabungkan ajaran Hindu dan Buddha dalam satu aliran yang dipanggil Tripaksa. Ini tunjukkan betapa terbukanya masyarakat alam Melayu masa tu dalam menerima dan menyesuaikan idea-idea baru. Jadi, bila kepercayaan baru ni dah masuk, macam mana pula ia ubah cara masyarakat pandang pemimpin mereka? Adakah konsep seorang raja tu sendiri berubah? Nah, kat sini kita nampak perbezaan yang sangat jelas. Masa zaman pengaruh Hindu-Buddha, raja tu dianggap suci sebagai titisan dewa dekat bumi. Kalau derhaka pada raja, samalah macam derhaka pada Tuhan. Tapi, bila Islam datang, konsep ni berubah. Raja dilihat sebagai khalifah, wakil Tuhan di bumi yang diberi amanah untuk memimpin dengan adil. Jadi, perubahannya adalah daripada konsep dewa kepada konsep amanah. Cara pemikiran yang unik inilah yang mana pemimpin dianggap mulia dan bertanggungjawab telah melahirkan kebijaksanaan yang luar biasa dalam membina tamadun-tamadun yang hebat. Jadi, apa rahsia kejayaan mereka? Boleh kita ringkaskan dalam 3 langkah bijak. Pertama, pilih lokasi strategik. Mereka tak bina kerajaan sesuka hati. Mereka pilih lembah sungai yang subur. Contohnya Sungai Musi untuk Sriwijaya atau sekitar Tasik Ton Lesap untuk Angkor. Lokasi macam ni bukan je bagi air dan tanah subur, tapi jadi laluan perdagangan utama. Kedua, diplomasi. Mereka tahu mereka tak boleh hidup sorang-sorang. Jadi mereka jalin hubungan dengan kuasa besar macam China dan India. Dan ketiga, yang paling genius, mereka manfaatkan alam. Mereka tak lawan alam. Sebaliknya, mereka cipta teknologi hebat macam sistem pengairan untuk kawal air dan tingkatkan hasil padi. Nak tahu tak betapa hebatnya kejuruteraan mereka? Tengok nombor ni, 30 juta meter padu. Itulah isi padu air yang boleh ditampung oleh sebuah barai di Angkor. Bayangkan sebuah tasik buatan manusia yang sangat-sangat besar. Barai ni bukan kolam biasa tau. Ia adalah sebahagian daripada sistem pengairan canggih yang kumpul air hujan masa musim tengkujuh, lepas tu agihkan ke sawah-sawah padi masa musim kemarau.
Hasilnya, mereka boleh tanam padi bukan sekali, tapi sampai 3 atau 4 kali setahun. Inilah kunci kekayaan dan kuasa kerajaan Angkor. Dan inilah hasilnya. Kepercayaan yang mendalam digabungkan dengan kebijaksanaan dalam pemerintahan dan kejuruteraan telah melahirkan monumen-monumen agung seperti Borobudur dan Angkor Wat. Ia bukan sekadar binaan batu, tapi ia adalah bukti fizikal kehebatan tamadun mereka. Okey, kita dah cerita banyak pasal zaman dulu. Mesti ada yang tertanya-tanya, apa kaitan semua ni dengan kita sekarang? Jangan ingat cerita lama ni dah habis tau. Segala kebijaksanaan dan warisan ni tak hilang di telan zaman. Ia masih hidup dan terus membentuk identiti kita. Warisan dorang ni ada di mana-mana je. Cuba tengok sistem pemerintahan beraja yang kita warisi, kebijaksanaan dalam ekonomi dan perdagangan, kemahiran seni bina yang luar biasa, sifat keterbukaan dalam menerima pengaruh luar dan semestinya kekayaan bahasa dan persuratan yang jadi asas budaya kita. Kesimpulannya, perjalanan daripada kepercayaan kepada roh alam sehinggalah ke pembinaan menara candi yang megah adalah bukti kebijaksanaan nenek moyang kita. Dan warisan inilah yang membentuk siapa kita pada hari ini. Sebelum kita berakhir, saya nak tinggalkan satu soalan untuk anda semua fikirkan. Daripada semua warisan unik yang kita dah bincangkan, pemerintahan, seni bina, sifat keterbukaan, yang mana satu yang paling buat anda rasa bangga sebagai sebahagian daripada alam Melayu? Cuba fikir-fikirkan.